belakang ni adalah rumah semedi satu tingkat yang lokasi dia berada di Olak Lempit, Banting. Jom kita tengok apa yang best pasal rumah ni. Okey, ini gambaran luar untuk rumah semedi satu tingkat di Olak Lempit, Banting ni. Okey, semua unit kat sini adalah rumah semedi satu tingkat. So total ada 28 unit. Okey, projek ni freehold Rizab Melayu. Jom kita masuk. Okey, rumah ni mempunyai 4 bilik tidur, 2 bilik air. Ini dia punya carport besar. Boleh parking 2 kereta, 1, 2. Motor pun boleh parking. Kita tengok ekstra tanah bahagian tepi. Dekat bahagian tepi ni ada ekstra tanah yang berkeluasan 11 kaki. Belakang pun ada. Belakang ekstra tanah dia 10 kaki. Okey, jom kita masuk. Assalamualaikum. Okey, ni dia punya ruang tamu. Ruang tamu dia tak nampak dapur. Jadi, kalau nak ke dapur, kena belok sikit. Okey, sebelum tu kita akan jumpa master bedroom. Okey, ni master bedroom ada tingkap. Lepas tu master bedroom ni ada toilet. Lepas tu kita bergerak ke belakang. Kita akan jumpa toilet nombor 2, bilik nombor 2, bilik nombor 3 dan bilik nombor 4. Dekat sini ada dapur, dekat sini ruang makan. Okey, kita tengok bahagian belakang dulu. So dekat bahagian belakang pun ada ekstra tanah. Ekstra tanah dia 10 kaki. Tepi 11, sini 10. Okey, jadi abang kakak kalau berminat dengan rumah semedi satu tingkat di Olak Lempit, Banting ni, boleh terus hubungi saya. Okey, jumpa nanti.